Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ayat yang dibacakan tadi jelas memberitahu kita bahawasanya kasih sayang yang terjalin antara suami isteri hasil perkahwinan yang sah akan membawa kita berfikir dan akut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kasih sayang dan kebahagiaan hanya diperolehi daripada sebuah perkahwinan yang berjaya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladihi." 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seseorang itu ialah isteri yang salihah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulan yang saleh, dan sumber rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Dengan ikatan perkahwinan, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang Sebelum kita mulakan nafas yang tersebut, sama-sama lah kita sama-sama beristighfar 3 kali. Kemudian kita mengucapkan syahadah sekali dan selawat 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Zakwan Syafiq bin Muhammad Zulkifli, aku nikahkan engkau dengan anakku Mu'izzatul Zuhaili binti Syahrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Mu'izzatul Zuhaili binti Syahrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syafiq Zakwan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Zakwan Syafiq bin Muhammad Zulkifli. Aku nikahkan engkau dengan anakku Noizatul Zuhairi binti Syahrani dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Nurizatul Zuhairi binti Syahrani dengan mas kahwin RM1,000 tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لهذين العروسين واجمع بينهما في خير اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين الماء والطين اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة والوداد كما جعلت من بين عبادك وأنبيائك ورسلك وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين أيوب ورحمة وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسار وحاجر وألف بينهما كما ألفت بين سليمان وبلقيس Saya Muhammad Zakwan Syafiq bin Muhammad Zulkifli dengan ini bertakbir bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nurizatul Zuhairi binti Syahrani selama 4 bulan kemerayaan berturut-turut atau lebih sama ada dengan sengaja atau dengan paksaan, atau jika saya atau waktu saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kemerayaan berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang darah syariah, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi hakim syari dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak huruf. بسم الله فربنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر لنا أمورنا يا الله اللهم يسر لنا أمورنا يا رحمن اللهم يسر لنا أمورنا يا رحيم مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة فينا pun dan juga Anda Zakwan Idris dalam Islam. Terima kasih pada
Ustaz Syarul dan juga keluarga daripada turut hadir pada malam ini. Ramai hadir katanya berada di homestay. Saya tahu lah berapa biji homestay yang di luar sebelah biji. Ramai lah, maksudnya keluarga besar ya, daripada berbagai-bagai lokasi ya. Itu kumpul lah saudara mara. Terima kasih. Terima kasih kali ini. Pik, jangan gigil, Pik. Jangan gigil. Jadi ya. Mana gigil tu? Kamu sikit. Sikit. Ingat tak tu? Kamu sikit. Jangan gigil. Apa nanti tak dipuskan nak keluar ke? Lek. Kalau tak muat masuk. Masuk dah. Kerja baru. Dia bagi apa dulu. Testing. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sidang majlis akad nikah pasangan yang kita raikan pada malam ini. Alhamdulillah, jadi insya-Allah tuan-tuan dijemputlah semua untuk sama-sama menjamu hidangan yang tersedia. Boleh kita. Boleh. Jadi insya-Allah. Ayah orang dengan mancing. Boleh tak tahu nak adik-adik. Kita jadi DJ tak jom yang lain. Oh. Sambil kita menyiapkan jadi di sini dan juga halus ni. Ya, dia lah.
pada yang nasi luar boleh datang tengok Jalan ni takut, dah masuk dia dah tak balik keluar. Masuk sini pun tadi malam kan. Bagilah dia. Dah faham. Abang ni kawan dia cakap ni. Saya kan dah. Dia dah beli kunci dia tanya. Sama dia dah kan. Tak lah tahu yang beli dah. Sorry mak. Tak pun dia dalam sini.